Nak perang dengan uncle punya pasal. Kita bawa main tayar baru. Pergi ambil tayar second hand lah. Aku tayar second. Uncle kan duk main tayar second hand. Apa aku nak main tayar second kalau kita ada RTR bro? Tayar macam ni dia macam grip sikit lah pasal kereta yang horsepower tinggi macam saya ni okey. Macam kereta uncle 700. Mesej ada lagi tau. Pak. Begitu aku lagi 400 lagi. Tapi uncle pakai tayar second hand kan? Tak, tayar baru juga. Kalau tak tayar second hand, uncle selalu pakai tayar barang Ehsan. Maknanya orang tak pakai dah ambil. Second hand tak, tayar Ehsan betul. Maksudnya? Tayar baru tapi Ehsan. Oh, orang bagi lah? Dah orang susah. Ni nak lawan uncle, nak lawan Mike Motor Maniac. Mak tak lawan lah, dia pakai tayar second hand. Oh, Dia pakai tayar second hand, ingat hari Motor Maniac pakai tayar second hand. second hand. Jijiknya. Kita pun pakai tayar baru. Kotor lah kalau Motor Maniac pakai tayar second hand. Suruh Mike komen lah nanti tengok. Oh, horsepower rendah. Kalau dia pakai tayar baru, nanti dia tak boleh pusing. So guys, sekarang ni kita berada dekat mana? Kita berada dekat RTR Auto Tire Seri Rampai. Why kita ambil tayar banyak? Sebab kita nak pergi event yang akan datang nanti. Orang KL, orang Selangor wajib mai kalau apa nak rasa pengalaman event yang wild minggu depan. 20-21 hari bulan, APD Cruise Circuit, Maep Serdang. Daripada pukul 5 petang sampai pukul 12 malam. Kalau apa nak tengok saya, Uncle Syah, ni Bob, Bob tak sebut, Azri tak sebut. Itu semua geng-geng 208. Mike pun tak sebut. Kerja kereta rosak tiap event kan. Pecah, rosak. Dan drifter yang terlibat untuk event tu nanti, don't worry, jangan bawa tayar dah. Pasal RTR dia bawa lori siap untuk tukar tayar. So maknanya bawa 4 set dia tayar, nanti tukar kat sana aja. Tak payah pening-pening yang mana drifter yang terlibat. Tayar pun RTR ada bawa. Tak payah beli tayar dah. RTR akan bawa tayar nanti. So contact RTR, saiz berapa standby dekat event tu nanti. So RTR ni dekat Seri Rampai, yang mana nak buat servis tukar tayar, yang mana nak tayar murah, yang mana nak servis mesra daripada brother kita. Nama bos dia Iqbal. Jangan lupa singgah ke RTR Auto Tire. Okay.